Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke podcast Combine, sebuah podcast yang diwujudkan di Pusat Pengajian Komunikasi untuk membicarakan tentang pengalaman dan juga penyidikan-penyidikan yang menarik dari kalangan pensyarah kita, pelajar-pelajar postgraduate, pelajar pasca siswata dan juga rakan-rakan kolaborasi yang kita akan jemput dari semasa ke semasa. Dan hari ini dalam podcast Combine bersama saya, Prof. Dr. Muhammad Saifuddin Muhammad Saleh, Timbalan Dekan Pendidikan yang menjadi hos anda sepanjang podcast Combine daripada tahun lalu lagi sehingga tahun ini dah ke episod yang 4 dah rasanya yang kita tengah nak lakukan ni. Dan kita ada seorang tetamu istimewa, Dr. Noratika Nordin atau yang sering dikenali dengan nama Dr. Nora. Apa khabar Dr. Nora? Alhamdulillah baik Dr. Selamat Saifuddin. datang ke podcast Combine. Terima kasih kerana sudi menerima pelawaan kami. Okey, terima kasih sebab menjemput saya ke sini. Ya, terima kasih. Baik Dr. Nora, sebagai permulaan, boleh Dr. Nora kongsikan kepada penonton latar belakang Dr. Nora sedikit? Okey. So, pertama kali terima kasih sekali lagi PM Dr. Saifuddin sebab menjemput saya dalam Combine ni. So, okey. Latar belakang saya dalam akademik, saya telah mendapat ijazah dalam sarjana muda pengurusan maklumat dan juga sarjana dalam pengurusan pengetahuan di Universiti Teknologi Mara UiTM. Kemudian saya menyambung pengajian peringkat PhD di dalam Computer Science di Universiti Sains Malaysia. So dari dekat Universiti Sains Malaysia Computer Science, saya menjurus kepada data mining dan juga machine learning ataupun dikenali sebagai pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin, Okey. Yang ni menarik ni. Saya rasa ini adalah salah satu episod yang boleh memberikan informasi baru kepada mereka di luar sana yang mungkin menganggap bahawa bidang komunikasi tertumpu kepada bidang-bidang tertentu macam mungkin selalu dengar tentang kewartawanan, public relation dan filem dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama dalam dunia merentas disiplin ni, kita juga ada komunikasi yang berkait dengan data. Kan komunikasi yang sekarang memerlukan platform digital data. Justru ada juga mereka yang mempunyai kepakaran macam Dr. Nora daripada bidang sains komputer khususnya yang berkait dengan data analitik dan juga pelombongan data tu, data mining, yang masuk ke dalam bidang ni untuk sama-sama membangunkan bidang media dan komunikasi di Pusat Pengajian Komunikasi ni. Jadi mungkin dari perspektif Dr. Nora sendiri, mengapa Dr. Nora berminat untuk mendalami kepakaran dalam bidang data mining dan data analitik ni? Okey. So kalau ikutkan memang dari first saya punya bidang memang bahagian maklumat dan data. So saya sambung lagi untuk yang ke arah data mining sebab sekarang ni memang semua merupakan data. So sama ada data itu dalam number ataupun dalam teks. So semua tu melibatkan data. So bagaimana kita nak menganalisis data berkenaan untuk mengenal pasti ataupun mencari corak-corak ataupun tingkah laku manusia. So disebabkan itu dalam digital komunikasi saya lebih menjurus kepada social media. So bidang saya lebih kepada social media. So Dr. Nora lebih berminat untuk memfokuskan kajian data dengan social media dan saya difahamkan juga Dr. Nora juga banyak mengkaji dari aspek kesihatan kan? Ya, komunikasi betul. kesihatan, khususnya kesihatan mental yang berkait dengan PhD Dr. Nora sendirilah kan? Ya, betul. Mengapa Dr. Nora rasakan kesihatan, khususnya kesihatan mental ni penting untuk dikaji dalam konteks social media, media sosial dan juga data tu sendiri? Ya, betul. Sekarang ni semua keadaan akan tengok kepada kesihatan mental. Sekarang pun banyak yang kes isu semua berkaitan dengan kesihatan mental. So melalui data kita boleh mengenal pasti corak seseorang itu kepada sama ada dia melakukan sesuatu perbuatan atau tingkah laku menjurus kepada kesihatan mental. Contohnya macam saya buat kajian dalam berkenaan dengan social media dalam kesihatan mental.
So saya gunakan topik modeling untuk mengenal pasti topik-topik utama atau tema-tema utama dalam perbincangan di dalam media sosial itu. So merujuk Contoh perbincangan yang diperolehi dalam kajian ni? So dalam kajian berkenaan, so kami buat, so apa proses yang saya buat ialah saya collect, saya kutip semua komen dan juga posting hantaran daripada dalam media sosial, terutamanya dalam Facebook. Saya akan collect setiap komen-komen berkenaan, and then kita analyse guna topik modeling, iaitu salah satu teknik dalam dalam data mining. So kita akan analisis menggunakan topik modeling untuk mencari perbincangan utama yang di dalam Facebook berkenaan dengan kesihatan mental. So analisis berkaitan kajian itu mendapati selalunya orang menggunakan social media untuk mengekspresikan dia punya emosi, dia punya pengalaman, dan juga mereka juga akan mencari maklumat berkaitan dengan kesihatan mental. Contohnya macam, kalau hari ini saya stres, saya ada simptom ini, so apa yang perlu saya buat? So kebanyakan komen-komen akan memberi maklum balas terhadap hantaran tersebut. Jadi Dr. Nora sebagai seorang penyidik dalam bidang ni kan, daripada data-data ni kita boleh buat macam ramalan kan? Ya, macam betul, prediction. ramalan. Ya, prediction. Adakah ini kalau dalam dunia nyata, terutamanya mereka yang berada dalam bidang sebagai terapi, psikologi dan sebagainya, penting ke Dr. Nora rasakan data-data ni untuk digunakan sebagai panduan mereka? Okey, so kalau untuk selalunya doktor ataupun sekretari ataupun ahli terapi, dia ada diagnosis dia sendiri. So berdasarkan pengalaman dia sendiri. So kalau mengikutkan melalui data-data pesakit ataupun data-data luar ni, kami dalam computer science punya area hanya untuk membantu sebagai alat sokongan kepada simptom-simptom yang ditunjukkan daripada pesakit ataupun individu berkaitan isu kesihatan. Sebagai maklumat tambahan. Maklumat tambahan. Dia hanya sebagai support, hanya menyokong alat untuk membuat keputusan yang lebih tepat lah. Tapi kalau dari perspektif, sekarang Dr. Nora pun dah berada dalam media dan komunikasi, contohnya komunikasi digital, media sosial. So doktor rasa macam data-data ni penting juga untuk dijadikan sebagai alat advokasi tak kepada masyarakat. Mungkin dapatan daripada data-data ni boleh diguna pakai oleh agensi kerajaan ke untuk merancang sesuatu yang berbentuk kempen dan sebagainya. Doktor rasa berguna tak data-data sebegini? Ya, berguna, sangat berguna kepada semua agensi ataupun kementerian yang menggunakan data-data berkaitan data kesihatan, terutamanya kesihatan mental, untuk mengenal pasti corak tingkah laku setiap individu di media sosial. Baik. Sebagai seorang penyelidik ataupun individu yang banyak memainkan data, khususnya sekarang ni Dr. Nora pun fokusnya kepada komunikasi kesihatan kan, data-data yang berkait dengan isu-isu yang berat macam kesihatan mental, kemurungan, kecenderungan untuk misalnya mencederakan diri dan sebagainya. Bagaimana sebagai penyidik Dr. Nora selalunya ambil langkah macam mana untuk tenangkan diri kan, ataupun neutralisekan diri sebagai seorang individu yang bukan researcher selepas berinteraksi dengan data-data sebegini? Okey, selalunya kalau saya terlalu menumpukan perhatian kepada eksperimen atau menganalisis data, saya akan take break lah selalunya dalam 2 jam atau 3 jam sebelum memulakan kembali kerja berkenaan lah. So selalunya saya akan keluar bersama keluarga ataupun saya menonton drama ataupun filem lah selalunya untuk merehatkan. Apa filem kegemaran? Ya, filem kegemaran. Alamak, banyak. Apa genre kegemaran? Genre kegemaran romantik kot. Romantik okey. So berbalik kepada apa yang Dr. Nora kongsikan tadi kan. Saya rasa ni satu tips yang menarik juga untuk pelajar dan juga mungkin penyidik-penyidik yang lain kan. Kita kena ada satu masa rehat
seketika daripada sesuatu projek tu kan. Ya, Tak betul. semestinya dengan data begini. Semua projek pun saya rasa penyidikan sama. Kita kena ada motivasi baru. Jangan terus menerus lah kan. Betul. Melakukan sesuatu kerja sehingga kita mungkin boleh terasa sangat letih dan hilang motivasi. Betul. Bagaimana pula kalau kita nak kata dari segi, mungkin kita lupa nak beritahu pada penonton, Dr. Nora sebenarnya baru juga kan join Pusat Pengajian Komunikasi Universiti Sains Malaysia. Jadi sebagai penyidik yang baru, mungkin Dr. Nora sudah ada pelajar masters kan sendiri, masters by Mixed Word belum lagi belum lagi. sebab baru lagi kan, mungkin dalam semester ni dan sebagainya. Tapi Dr. Nora ada pelajar ni PhD ya betul. One of them actually dengan saya pun. Jadi sebagai seorang penyelia yang baru, macam mana Dr. Nora cuba memainkan peranan dalam penyeliaan ni? Apa your falsafah ke ataupun your ways untuk menyelia ni? Okay. So bagi saya sebagai penyelia lah kan, untuk pelajar tu, kita bagi pelajar, kita hanya guide pelajar tu yang perlu buat sendiri. So kalau dia perlukan bantuan, dia akan cari kita. So kalau dia perlukan apa-apa teknik ataupun method yang dia perlukan, so saya boleh ajar. Semua tu saya boleh tunjuk ajar. Cuma pelajar perlu juga proaktif lah proaktif, untuk mencari penyelia. Yelah, kita tak boleh lah nak beri semua kan. Dah tak macam mungkin PhD pula ataupun master. So pelajar kena juga ada usaha, dan pada masa yang sama kita sentiasa ada untuk support mereka. So kena balance lah kan. Jadi berbalik kepada bidang penyidikan, sebab podcast ni pun berbicara tentang penyidikan kan. Dan mungkin topik ni agak baru juga. Mungkin tiba-tiba orang cakap, oh ada komputer sains dalam komunikasi. Jadi Dr. Nora pun sekarang sedang mendalami kepakaran dalam komunikasi kesihatan kan. Doktor, bagaimana doktor melihat masa depan bidang penyidikan komunikasi kesihatan di Malaysia? So, komunikasi kesihatan di Malaysia, saya rasa mungkin akan datang akan lebih kepada data analitik lah. So, dia akan melibatkan data-data kesihatan yang ada. So, melalui data-data kesihatan yang ada, kita boleh melihat, membuat promosi ataupun melihat corak tingkah laku setiap individu di Malaysia lah. Jadi maksudnya Dr. Nila melihat potensi untuk kepentingan bidang data analitik dengan komunikasi ini akan berlaku dengan mungkin lebih rancak lah kepada masa. Saya rasa kebanyakan bidang sekarang memang sedang ke arah penggunaan data kan. Bagaimana data boleh membantu dalam sesebuah research kan. Salah satu contoh dia adalah infodemiologi. Yang tu satu kajian. Satu kajian yang berkaitan macam mana kita nak menganalisis maklumat dalam internet. So sekarang ni akan tengok ke arah situ lah. So dia sebagai contoh macam kita nak jadi detektif maklumat lah. Untuk detektif. Comel dia punya terminologi tu, detektif maklumat. Detektif maklumat. So kita nak mengkaji data-data apa yang ada. Contoh macam apa yang orang cari di Google berkenaan dengan kesihatan. Apa yang dicari di Google, apa yang dicari di social media, apa hantaran yang dibuat di social media, apa sentimen berkenaan kesihatan di social media. Menarik. Jadi diam tak diam kita dah sampai ke penghujung soalan kita. Sekejap kan. Sebab masa saya hubungi Dr. Nora, mungkin Dr. rasa mungkin panjang, banyak soalan. Tapi sebenarnya kita dah sampai ke soalan yang terakhir. Yang ni bonus, yang lebih santai kan, tentang kisah seram. Sebenarnya Dr. Nora ni dah lama juga di USM kan. Sebelum ni pun lepas habis PhD sempat juga bekerja sebagai GRA sebentar kan. Ya, betul. So belajar lagi dan sebagainya. Antara dalam perjalanan ni lah kan, ataupun sekarang sebagai pensyarah, pernah tak berdepan dengan kisah mistik bukan saya di sini lah, di mana-mana pun tak apa, tapi kisah mistik lah. Kisah seram. Kisah seram lah kan. So saya agak lama di USM sebenarnya. Satu pengalaman yang seram yang saya boleh ingat masa saya buat PhD lah. So masa tu saya buat PhD masa COVID-19, dan lepas COVID kami dapat satu space dalam lab
kami diberikan satu space untuk belajar PhD dalam lab. Tahun berapa tu? Yang masa mula 21. 21. Lepas yang dah habis BKP. And then lepas tu kita boleh masuk macam ke dapat USM. working space lah. So dapat working space dalam lab tu, setiap orang akan dapat working space dalam lab. So dalam lab tu luas lah lab Ada tu. cubicle. Ada cubicle. So dalam 80 cubicle macam tu lah. Ramai. Ramai dalam dekat situ lah. So dan juga saya memang selalu tidur bermalam di situ. Wow. Ya. Kami ada bilik kecil lah kat situ untuk... Tak balik? Sebab rumah saya jauh. So macam nak travel tu untuk mengajar deadline lagi, untuk submit the next day tu memang susah sikit lah kan untuk travel back tu. Lepas tu, memang selalu tidur malam tu. Memang kebanyakan pelajar lain ataupun kawan-kawan lain memang akan balik lah dalam 2-3 pagi tu, memang akan balik lah. So saya akan stay. Lepas tu dalam pukul 4 atau pukul 5 macam tu, tiba-tiba saya dengar ada bunyi kursi bergerak. Wow. Seram ni. Ada kursi bergerak. Lepas tu saya macam, kenapa kursi bergerak sedangkan semua orang dah balik dah. Masa tu memang semua dah balik. Lepas tu saya tengok ke depan macam kosong, tak ada apa benda. Tak ada orang? Tak ada orang. So memang tak ada orang. Kosong? Lepas tu lab tu tingkat 4. Oh, wow. Tingkat 4. Package tu. Tingkat 4. Lepas tu memang tak ada orang, kosong. Macam boleh tersedar? Sebab bunyi tu? Sebab bunyi tu kuat. Dia macam kursi tengah bergerak kan. Kursi tengah bergerak. Lepas tu saya tengok-tengok macam tak ada orang. Lepas tu saya macam, saya ni penakut sebenarnya. Lepas tu saya packing bag, so saya balik. Terus balik pagi tu juga? Pagi tu juga. Tak nampak apa-apa lah? Tak nampak. Wow. Sebab tak kisah. Bunyi tu pun dah menyeramkan. Kalau ternampak tu memang bonus lah. Tak dijauhkan kan. Okay, terima kasih Dr. Nora untuk perbincangan yang saya kira menarik, kerana dia satu perspektif yang baru. Kita pun dah season 2, dah ramai juga tetamu kita jemput. Macam-macam cerita, macam-macam kisah penyidikan dan pengalaman penyidik berbeza-beza, bidang berbeza. Kita harap semua yang kita kongsikan ni boleh membantu penonton di luar sana, khususnya bakal pelajar ataupun pelajar-pelajar kita untuk mendapatkan informasi-informasi baru dalam penyidikan. Itulah sebenarnya tujuan utama. Bila pertama kali kita wujudkan podcast ni pada awal tahun lepas, pada setahun, tahun kedua, kita harap perkembangan podcast ni boleh menyumbang dengan lebih positif pada penonton-penonton di luar sana. Dan kehadiran Dr. Nora hari ini sangat bermakna dalam memberikan another perspektif tentang bagaimana data memainkan peranan yang penting dalam bidang media dan komunikasi, khususnya komunikasi digital dan media sosial. Terima kasih sekali lagi Dr. Nora. Harap dapat jumpa lagi. Cerita Dr. Nora pasal kisah tu menarik. Mungkin kita boleh buat episod khas kan, perlambahan tentang episod tu. Dan untuk penonton di luar sana, jangan lupa like, subscribe dan komen dalam YouTube channel Pusat Pengajaran Komunikasi, khususnya podcast Combine kita. Kami juga ada Facebook, kami juga ada Instagram, boleh follow, boleh dapatkan informasi semasa. Dan pada masa yang sama, saya nak juga kongsikan di sini kami ada conference persidangan pusat pengajian iaitu Connect 2026 yang akan berlangsung pada November 2026 ni di PWCC kan, Penang World Convention Center di Penang. Dan kalau anda adalah ahli akademik industri yang menonton episod ni, mungkin kita akan tunjukkan poster juga di sini. Bolehlah hubungi kami kalau berminat untuk sertai sama-sama conference ni, dan kita jumpa nanti di sana. Sampai berjumpa lagi dalam episod seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih.